Assalamualaikum penonton Pulau Minyak. Okey, hari ni hari ke-12 ni kita daripada Bangkok Saya daripada Bangkok melalui bandar Bangkok. Nampaknya saya lalu di jalan yang tak berapa bertingkat-tingkat macam di Kuala Lumpur Di Kuala Lumpur jalan dia bertingkat-tingkat. Yang lain terus ke Samut Songkram Saya bersama dengan Haji Zizan nak sangat pergi ke satu tempat yang tersohor, nama dia Punsap. Ni lalu dekat bandar Bangkok Kereta banyak memang jeng di sini ni. Tambah-tambah motor ada bok tersangkut bok dekat lori. Nasib baik tak ada cala apa. Baik, kami dah sampai di Patum Tani Punsap Market. Sini tempatnya ialah tempat dia macam market, satu market yang besar. Tempat jual barang-barang motor. Barang motor, barang kereta memang banyak di sini. Orang Kelantan cakap barang keloteh-keloteh banyak. Ring motor, semualah barang nak make up motor dekat Punsap Market ni. Kita datang ni memang rambang mata lah. Tengok tu, ada saksoba, ada tayar, macam-macam skru yang kecil-kecil pun ada dijual di sini. Dia ada banyak kedai Tapi pada pendapat saya, kalau untuk motor kecil memang seronok datang sini. Motor kecil ke, skuter ke, memang seronok. Kalau motor besar tak seronok sebab tak ada barang untuk motor besar. Kami pusing-pusing hanya ada barang motor kecil, skuter-skuter. Ada barang untuk kereta, untuk Hilux 4x4. Macam tu je. Untuk motor besar tidak seronok datang ke sini. Sekadar untuk datang tengok-tengok boleh. Tayar motor besar pun tak ada kat sini. Tengok ni tempat dia ni. Mari tengok ni. Ni kawasan motor ni. Dia gantung macam tu je kawasan motor. Macam-macam color. Ni motor apa saya lupa dah motor apa ni. Rasanya motor Honda Wave ke? Ni tengok dia gantung tinggi gitu. Boleh tahan nak pilih lah. Ni kedai di hujung memang cantik. Bila ada ni pakai mudah nak pilih. Dia kata Melaka nak pilih kalau gapo. Untuk sia lah. Untuk Pak Gita ada ni. Honda Wave. Pas ini kau set motor dia kata ni. Allah banyak ni. Kau set motor. Ni kita kawasan motor ni. Penuh kawasan motor. Baik, selepas kami puas melilau di Punsap Market, kami terus bergerak ke, kami berdua je dengan Ustaz Zizan. Saya dengan Ustaz Zizan bergerak ke Samut Sakon. Sini ada tempat yang menarik yang dikunjungi oleh ramai pelancong yang datang dari luar negara, orang putih Tengok ni, jalan kat sini sudah bertingkat-tingkat macam di Kuala Lumpur. Tengoklah pembangunan di Bangkok ni. Begitu rancak sekali. Tengok jalan bertingkat-tingkat. Lagi sekali datang sini, mungkin dah siap ni jalan ni. Okey, kenapa saya kena bercakap luai semasa buat video ni? Sebabnya CapCut ni dia auto generate subtitle dekat bawah ni. Jadi kalau sekiranya saya kecek ke Kelantan, auto generate subtitle dekat bawah ni dia susah nak faham kalau kecek bahasa Kelantan. Baik, tengoklah saya cuba kecek Kelantan Tengok pembangunan di Bangkok menuju ke Samut Sakon ni, jalan dia bertingkat-tingkat. Lepas tu lebuh raya dia ni ada 2 lorong. Saya tak tahu motor boleh lalu ke tak dekat sini sebab tak ada motor lalu. Kalau ada motor lalu
saya berani lalu dekat sini. Paling tok pun kena samai kot. Maklong Station. Ni stesen kereta api. Ada pasar dekat dengan jalan kereta api. Ni. Ini memang soho orang mari dekat sini. Apa tak ada gapo pun sebab dia dekat dengan kereta api pasar dia. Ya. Main kereta api lalu kak. Nakak pasar dia tu, kedai dia. Ada bergambar dulu. Deh, sebab sini jauh ni. Bukan dekat ni nak sampai sini ni. 1132 kilo ni nak sampai daripada border Bukit Bunga nak sampai ke Samut Sakom Samut Songkram Jauh, 1000 kilo. Tengok ni. Orang putih duduk tunggu kereta api nak sampai ni. Pasar dia. Okey, tengok ni. Orang ramai duduk tunggu kereta api ni. Semua orang putih ni duduk tunggu ni. Ada kedai-kedai rapat dengan jalan kereta api ni. Nak tengok dia agak payu ni. Sebabnya kereta api nak lalu. Holo, nak tengok kereta api je sebenarnya. Ni ramai-ramai ni. Cuba teraji tengok kereta api. Ada bergambar dulu. Sikit. Tu dah sampai ada kereta api tu. Saya pun selfie lah juga. Cara orang bukan kenal begitu. Tengok kereta api keren ada. Tapi main tengok sini. Orang hari ni nak kau suasana je sebenarnya ni. Pandai sungguh Thailand dia buat ni. Pasal dia dekat sangat dengan kereta api ni. Masuk atas jalan kereta api. Jadi ramai orang mari. Orang putih mari. Duduk mari. Tengok kereta api. Deh. Bisa sungguh Thailand ni tarikan dia buat. Orang jual cenderamata banyak sini. Tengok tu. Nak tengok kereta api je sebenarnya. Ramai lah orang. Kebanyakan orang putih lah. Orang putih. Orang daripada China. Lepas pada kereta api gitu, lepas tu dia pun buka semula kedai-kedai tepi jalan kereta api ni. Bolehlah orang membeli belah dekat sini. Begitu. Dia ada jadual dia. 2 jas sekaligus tak ingat. Siapa-siapa belum sampai sini, bolehlah mai sini. Wagi lewat sini. Orang ramai sungguh sini. Panah pula tu. Lepas tu, cik kita, Abel Lukman Bala Hijau dia bawa ni. Suasana dia super jalan di Laos. Deh. Jalan dia tanah gini. Super duduk di Laos ni jalan dia. Ni jalan di dalam kampung di Pechaburi ni. Dia tak lagi jadi kena silu-silu dia berhati-hati lah lalu sini. Kami semua menuju ke Prachuak Kiri Khan untuk bermalam di sana. Kemudian kami sampai di satu ladang garam ni. Saya bergambar dekat, kemudian saya bergambar jauh. Tu tengok tu ladang garam. Kita duduk ni tempat dia proses garam. Garam. Tengok tu. Pekerja dia tengok proses garam di ladang garam. Amanya proses garam. Sini sejuk ni 26, 25 suhu. Di Pechaburi. Pechaburi.
proses garam. Dia sama macam di Patani. Nah. Tapi sini ramai lagi. 100 orang lebih. Itu proses garam. Ini gambar hok paling handsome sekali hari ni. Kemudian kami terus sambung pulang minyak dan singgah solat di Pechaburi, satu masjid ni. Dan lapar rasa lapar sebab dari pagi tak makan berat lagi. Saya dan Haji Zizan singgah di satu kedai tepi jalan di kampung ni. Saya suka singgah random di kedai-kedai yang tepi jalan ni. Nak cuba masakan dia tu sedap ke lagu mana ke. Okey. Ni kita sampai di masjid dia. Kan nasi tepi jalan. Ayam. Enggak Pechaburi. Pechaburi. Anehnya. Masjid depan tu, Masjid Pechaburi. Jadi kita berhenti makan nasi. Tak makan nasi ke ni? Kopak lebih. Kita berhenti makan di kedai mokcik ni. Ada ikan. Ikan po tu. Air, ada suhung. Ada wah. Islam. Islam eh? Hah? Selai apa kata tu? Oh. Tahu. Dia tanya kita Islam ke tak? Selai. Muat dah. Oh my god, bas tangan ni. Oh baik. Ada anak tina ke? Masjid. Kat. Ni kuih gapo tu tahu ni dia buat. Konongkok. ใช่ขนมครก Konongkok. Kuih kenong มัน kok. จะมีกะทิหาแป้ง Yo แล้ว man. ก็เอาไปผสมกันนะ แล้วก็เอาไปหยอดเนี่ยดูดิหยอด เป็นหลุม Ni dia buat ni. Sedap ni. ขนมเบาๆ Kenong pok. Kuih apa ni? Kenom. ครกเป็นแบบ Kenom pok. ครก Krok. ครก Krok what? ครก Tak ni. Dia lembut-lembut. ดำมันนั้นดำไปไหนต่อ Lembut-lembut manis. ไปไหน Masjid. ไปจิตไปตัด